4 jenis makanan yang sesuai untuk orang yang ada masalah gastrik dan GERD, lagi-lagi bulan puasa ni. Sebab apa tahu, orang yang ada penyakit gastrik, GERD, angin ni kan, boleh kena sampai penyakit mental illness, panic attack dan juga anxiety. So bila orang ada masalah ni, dia nak makan macam-macam pun tak boleh kan. Salah makan sikit je dah mulalah pedih ulu hati, gastrik dia datang, lagi-lagi waktu bulan puasa. Kalau korang nak masak untuk buka puasa ataupun sahur, Aira sarankan korang pergi masak ikan kerisi. Sama ada korang nak goreng ataupun masak singgang. Yang kedua, korang boleh cuba masak ikan merah. Selalunya orang suka buat sup. Sedap kan? Tapi janganlah buat pedas ataupun guna rempah. Yang ketiga, korang boleh cuba ikan jenahak. Yang ini goreng pun boleh. Dan yang terakhir adalah ikan tenggiri. Yang ini korang boleh goreng ataupun buat singgang. Memang best. Korang boleh cuba 4 jenis ikan ni. InsyaAllah perut korang akan okey. Semoga membantu.